Tengoklah sini makin jauh. Video. Tunjuk RM110 semua aiskrim ni. Hari ni first day exam and I decide untuk pakai baju kurung sebab I tak pernah pakai baju kurung kat USM. So I can try my lepas ni kalau exam je I nak pakai baju kurung. This is going to be my last review before I going to exam. Nervousnya. Kenapa kau tiba? Kita kan nak semangat jawab exam. Kita kan cikgu. Aku cikgu PG. This is before exam. Yeah. Paper PGT 103. Before exam. Select. Oh, the best. Macam mana? Selepas. Tidak senonoh. And this one sejarah je paling best. Tak best. Sekarang ni kita orang nak beli durian tapi tak tahu. This is first experiment ya. First experience. Nak beli durian. Tengok pun tak beli durian. Beli. Tanya durian. Jangan tanya aku. Masalah tak beli. Tapi kita tunggu benda-benda lain tu. Pro. Weh. Film tak? Nanti kita kira berapa Weh, dia seorang je. Plastik tu je. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. RM1 satu. Ini sebab tadi tak puas. Ayolah nanti. Pandai beli kau Pandai-pandai. Kuning. Cantik. Cantik. Sekejap guys, ada bau. Ada bang? Bau. Balik-balik. Dia ni betul-betul air. Dia mana ada rasa? Mana tak ada rasa langsung? Dia jadi tawa. Itu macam K-popers Ada hari di luar. Aku explain apa lagi? Aku risau kakak aku tak ter-explain. Mobility sosial. Mobility sosial tu ada Credentialism. Susah weh nak faham. lepas tu Metafor. Aku rasa nanti dia bagi je. lepas tu dia ada Meritokrasi. Shadow education. meritokrasi. Mary. Ya, Mary ingat tolong tak? Sesikit. Ya Allah, dia.
Ini selepas kita nantikan. Ini sebelum lah. Ini sebelum kita nantikan selepas. Ya, tidak. So, macam mana? 50-50. Tak susah, tak senang. Tak susah, tak senang. Yang penting tangan kita melecek. Tengok tangan ni. Allah, saya nak tunjuk ni. Kau pegang. Tengok tangan ni. Sengit-bengit dah tangan. Tak cantik dah pakai cincin. Dah macam pokok kaktus. So, apa ni? Lepas tu kalau andaian masyarakat tu kita buat andaian sendiri lah. Barbara Andaya. Lepas tu akta pendidikan Syai dia buat sendiri. Weh, yang apa beza 1991 yang Hari ni jalan sorang-sorang. Hari ni jalan sorang-sorang. Kalau kau ada bas ni. Tapi dia tinggalkan kita. Ada bas lagi. Kita tinggal kita. Jerebunya. You can see that. Jerebu. Teruk gini jerebu. Hello guys. Sekarang dah maghrib and kita nak tingkap. I baru je habis PGT 102 pagi tadi. And I rasa okay lah PGT tu. Lepas tu I tak study apa-apa sebab I macam nak rest. So I just baring and then tengok YouTube. Lepas tu baca-baca sikit lah sejarah dunia Melayu. So malam ni I nak fokus balik study. Ciao. I'm going to miss this room a lot. I used to complain about this room sebab location dia sangat jauh daripada campus. But now I'm going to miss it.